So adakah kalau ketidakupayaan yang disebabkan oleh penyakit, adakah ia perlu satu yang akan kekal ataupun kalau sementara sekalipun boleh juga apply kat OKU? Okey, sebenarnya dalam definisi di bawah Akta Orang Kurang Upaya di Malaysia, kita ambil kira OKU yang kekal sebenarnya. Akta OKU kata kekal. Tetapi apabila kita dah bincang dengan pihak Kementerian Kesihatan, kita ambil maklum juga mereka yang terutamanya seperti penyakit stroke. Okey, mereka yang mengalami penyakit stroke pada awalnya mungkin for the first 6 months mereka akan hadapi masalah mobility. Nak bergerak pun susah, nak makan pun susah dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan pada ketika itu dalam masa kita sediakan garis panduan pendaftaran OKU, secara prinsipnya bersetuju untuk kita mendaftarkan mereka sebagai OKU fizikal. Boleh. Tetapi kalau ada potensi untuk pulih. So ada satu kolom di situ, adakah pemohon ini mempunyai potensi untuk dipulihkan. Mungkin doktor akan tulis di situ ya. Kalau tidak, mereka akan kata tidak lah. Kalau ya, dia akan tulis dalam jangka masa berapa tahun. Katakan after 3 years kita boleh recall mereka, review mereka untuk melihat sama ada ketidakupayaan itu masih ada ataupun dah tak ada. So kalau dah tak ada, kita dah boleh tarik balik kad mereka ataupun mereka dengan rela hati boleh serahkan kad itu, sebab dalam Akta OKU memang membenarkan seseorang yang terhenti menjadi OKU boleh menyerahkan semula kad OKU mereka.